Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, seperti biasa bila tiba hari Sabtu sekarang adalah waktunya untuk kita membahas episod terbaru daripada Ultraman Omega. Ya, yang mana pada hari Sabtu ni telah pun ditayangkan episod ke-18. So, pada Izzat ini merupakan satu episod yang menarik dan episod ini telah pun diarahkan oleh satu-satunya Kiyotaka Taguchi ya. Jadi kalau kau nak tahu apa sahaja benda yang menarik dekat dalam episod kali ini, make sure kau stay tune dekat dalam channel Izzat ni, okey? Episod ke-18 Ultraman Omega dibukakan dengan Kosei dan juga Sorato yang telah pun mengambil keputusan untuk berkemah. Kebetulan pula waktu ni Sayuki Uta sedang sibuk dan mereka nak menggunakan masa yang ada ni untuk pergi berkemah. Dan disebabkan Sayuki sedang sibuk, jadi kerja pun bertambah banyak dan Aimo meminta mereka berdua untuk balik secepatnya. Dan tapi sebenarnya kan, tujuan Kosei dan Sorato ni berkemah bukanlah untuk berseronok, tapi untuk mereka ni berlatih menggunakan Meteor Kaiju, terutama sekali Kosei lah. Sebab Izzat rasa mungkin dia menganggap kalau dia punya penggunaan Meteor Kaiju tu tak terlalu efisien. Jadi ini adalah waktunya untuk dia ni menambah baik lagi dia punya kemampuan untuk mengawal mereka. Dan disebabkan tu, dia telah pun meminta bantuan daripada Sorato. Dan disebabkan itu jugalah, dia memanggil Sorato dengan gelaran Sensei ya, yang bermaksud guru. Jadi waktu ni Kosei ni terus sama Rekines dan Sorato pula berubah menjadi Ultraman Omega. Dan mereka berdua pun bersiap sedialah untuk melakukan sparring. Pertarungan terjadi tapi tanpa Kosei sedari, mereka sedang diperhatikan oleh alien Barossa. Kita belanja ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah The House of Barossa ataupun dalam bahasa Melayunya Rumah Barossa. Pertarungan di antara Omega dan Rekines pun terjadi, lebih tepatnya sparring lah. Dan waktu ini Rekines ni terus menggunakan kuasa telekinesis untuk menyerang Omega. Dan Omega berjaya menangkis semua serangan dan berjaya menewaskan Rekines. Bukanlah dia tewaskan, dia macam menghalang tumbukan itu sebelum sampai ke muka Rekines lah. Dan ni terus membelai Rekines. Dan waktu ni Kosei beranggapan kalau Rekines ni agak lembab ya. Jadi dia terus tukar untuk menggunakan Trigeron. Dengan menggunakan super speed yang dia ada, Trigeron berjaya jugalah memberikan waktu yang sukar untuk Omega. Tapi Omega ni jauh lebih kuat dan dia berjaya menumbangkan Trigeron. Tapi dia sama macam Rekines tadi, dia tak adalah berkasar. Sebabnya dia terus belai Trigeron tu. Dan dia terus panggil balik Trigeron dan Kosei terus sama Vergenus. Tapi sebabkan waktu ni Kosei ni terlalu memaksa sangat Vergenus tu, jadi Vergenus ni tidak dapat bertarung dengan begitu lama lah sebelum dia kembali semula ke bentuk sleep mode dia. Dan waktu ni Sorato mengatakan kalau alasan Kosei ni tak berjaya adalah kerana Kosei ni terlalu memaksa kaiju dia tu. Yalah, sebab kalau benda yang dibuat dengan paksaan ni biasanya tak terlalu berjaya sangat kalau nak dikomparekan dengan cara yang lebih positif. Dan waktu tu mereka ni ingin menyiapkan makanan sebelum Sorato dapat mengesan kehadiran sesuatu. Dan waktu itulah alien Barossa yang kelima iaitu Zargon telah pun muncul dengan membawa senjata milik Dada, iaitu Dada Micronizer yang membolehkan dia ni untuk menukar orang menjadi kecil. Dan waktu tu dia terus melepaskan tembakan dan tembakan tu terkena pada Sorato dan Sorato menjadi kecil. Jadi dia pun menggunakanlah dia punya pusaran kat tangan dia tu untuk memukau Kosei dan membawa Kosei ni ke tempat tinggal dia. Kosei akhirnya telah pun terjaga dan dia mendapati diri dia berada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan banyak barang-barang mewah ya. Bukan setakat mewah tapi penuh juga dengan reference daripada Ultra Series. Dan dekat sini kita boleh nampak lah macam mana Suburaya ni memberikan reference kepada Ultra Series terdahulu. Salah satunya ada susunan senjata tu, ada pedang daripada Judas Spectre, dan selain daripada itu juga kita pun ada juga diperlihatkan dengan Gedos yang telah pun menjadi kecil dan disimpan di dalam sebuah balang ikan lah, yang mana kita selalu letak ikan mas dekat dalam tu kan. Ya, benda tu pun ada juga dan pada Z tu adalah benda menarik lah. Dan waktu ni alien Barossa Zargon ni telah pun meletakkan penterjemah universal untuk alien Barossa. Dan seperti biasa dia memperkenalkan diri dia. Dan disebabkan kita dah selalu familiar sangat dengan alien Barossa ni, jadi kita tahulah apa tujuan dia datang ke situ. Dan seperti yang Zat terangkan sebelum ni, dia ni sebenarnya nak mencuri Meteor Kaiju milik Kosei. Tapi disebabkan Meteor Kaiju milik Kosei tu hanya mendengar kata daripada Kosei saja, jadi sebabkan itulah dia bawa sekali Kosei. Dan waktu ni dia telah pun memaksa Kosei ni untuk membuatkan ketiga-tiga Meteor Kaiju tu untuk bergerak. Tetapi Kosei ni tak nak lah sebab dia kata dia orang sendiri pun tak nak dengar cakap aku, macam mana nak buat dia bergerak kan.
Tapi alien Barrosa ni cuba untuk mengugut Kose yang mana dia ni ingin menuangkan cecair daripada alien Hippolyta ke dalam Sorato ya. Dan seperti yang kita tahu, alien Hippolyta ni memang mempunyai satu kebolehan untuk dia ni menukarkan Ultra menjadi Tugu ya. Jadi dia nak buat benda yang sama lah. Dan yang lebih malangnya lagi, apabila cecair tersebut dituangkan, ia tidak dapat dipulihkan lagi. Dan disebabkan ni takut, Kosek terpaksalah menyuruh dia punya 3 meteor kaca tu untuk bergerak. Tapi alih-alih dia meminta dengan cara yang baik, dia justru meminta dengan cara yang kasar dan menyebabkan 3 meteor kaca tadi tu tak nak bergerak. Tapi bila dia minta cara baik pula, barulah meteor kaca tu nak dengar cakap dia. Dan bila dia dah dapat apa yang dia nak, jadi alien Barrosa ni teruslah menembakkan Kosek dengan menggunakan dada micronizer tu, dan Kosek pun menjadi kecil. Tidak lama selepas itu, Zargon akhirnya telah pun tertidur selepas dia penat bermain dengan meteor kaiju tu tadi. Dan waktu inilah Gilda datang dan tujuan dia datang tu adalah untuk menyelamatkan Kosei ya. Dan dia siap bawa pengganti untuk Kosei, dan dia beranggapan kalau Barossa Zargon ni tidak akan menyedari sekiranya satu daripada mereka hilang. Sebabnya kata Gilda tu, Zargon ni sangat cuai ya. Tapi dekat sini pun ada juga dia punya elemen komedi dia tu. Salah satunya tu apabila Kosei ni melihat bagaimana patung diri dia tu direka lah. Pada mulanya dia nak cakap benda tu buruk. Tapi sebabkan Gilda ni nak menyelamatkan dia dan dia takut Gilda ni terasa hati, jadi dia mengatakan kalau benda tersebut sangat unik ya. Jadi Gilda ni terus bawa Kosei tu ke bilik dia. Dan dia ni nampak macam gaya budak-budak perempuan yang biasalah, yang sangat suka menonton dan juga membaca kisah-kisah dongeng ya. Yang mana diceritakan dekat sini, dia telah pun melihat planet bumi ni daripada jarak 360 tahun cahaya. Lebih tepatnya di sebuah planet yang bernama planet H4216 lah, dia punya nama planet tu. Dan diceritakan dekat situ yang dia kata bumi ni telah pun mempunyai sebuah istana, hutan dan juga tasik yang begitu cantik. Dan ada juga kesatria yang datang ke situ untuk menyelamatkan seorang tuan puteri sebelum mereka ni akhirnya bercinta. Dan dia merasakan kalau benda tu adalah benda yang romantik. Tapi kata Kose, apa yang dilihatnya tu berasal daripada 360 tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun, Ellen Gildan ni menyatakan kalau Kose ni merupakan salah satu spesimen manusia yang cukup unik dan patut dikekalkan. Dan dengan menggunakan tongkat daripada satu alien tu, tak ada lupa nama dia apa, dia menukarkan pakaian Kose daripada pakaian casual tu kepada pakaian bangsawan zaman-zaman Victorian era dululah. Ataupun zaman-zaman dulu-dulu lah punya pakaian waktu tu. Dan dia ni teruslah bermain dengan Kose tu layaknya sebuah anak patung yang selalu dimainkan oleh anak perempuan. Tak hanya tu saja, dia pun ada juga sebuah istana mainan yang cukup megah sebagai salah satu cara untuk dia tu bermain ya. Jadi dia punya perangai ni lebih kurang macam anak-anak perempuan yang suka main dengan, yang suka main rumah-rumah lah macam tu. Sementara itu di gudang Tayo, Ayumu ni telah pun bercara untuk pergi ke tanah tinggi Tsukiyomi untuk mencari Sorato dan juga Kose. Dia telah pun sampai ke tempat tersebut pada pukul 2.32 minit petang, dan waktu tu dia telah pun nampak tempat persembunyian Barossa tu. Dan apa saya boleh cakapkan kat sini, tempat persembunyian Barossa tu ibarat macam John just a book by its cover lah. Sebab luar dia tu nampak macam biasa je, sekali dalam, wow, istana mat dalam tu. Berpenuhi dengan barang-barang mewah ya. Dan waktu dia masuk tu, dia telah pun sampai ke satu ruangan yang mana waktu ni dia telah pun ternampak Zargon ni sedang bermain dengan meteor kaiju tu. So ini ibarat macam mempromosi DX jugalah waktu ni. Dan waktu ni jugalah kita diperlihatkan dengan scene komedi yang melibatkan karakter Sorato sekali lagi, yang mana dia langsung tak sedar kalau Kose yang berada dekat sebelah dia tu bukanlah Kose melainkan patung ya. Jadi Ayumu ni berasa takut, so dia pun keluarlah daripada ruangan tersebut. Dan waktu ni dia dapat lagi bacaan yang berada di satu ruangan. Dan waktu itulah dia berjaya menjumpai Kose ya. Dan Kose ni pun meminta Ayumu ni untuk diam dan bawa dia keluar daripada situ sebelum Gilda ni terjaga. Tapi kalau dah ditakdirkan mereka tu dijumpai, memang dijumpai jugalah apabila Ayumu ni terlanggar satu benda yang menyebabkan Gilda akhirnya terjaga dan terus menyerang Ayumu. Dan bila Ayumu ni diserang, kapsul tu terjatuh sekaligus melepaskan Kose. Dan waktu ni kita telah pun diperlihatkan dengan satu shot pertarungan di antara Ayumu dan juga Gilda yang dirakam daripada satu sudut yang memang cantik.
Pergelutan akhirnya terjadi, tapi bagaimanapun Ayuma berjayalah menolak Gilda tu. Dan rupa-rupanya Gilda tu bukanlah manusia biasa, melainkan alien Barossa, ya. Dan dekat sini dia menggunakan logam daripada alien Shapley untuk menjadikan diri dia tu cantik. Kalau tak ada benda tu, dia akan berubah semula menjadi makhluk yang begitu hodoh, which is alien Barossa itu sendiri. Jadi ini tipikal lah perempuan yang tak boleh menerima rupa asal dia tu dan sentiasa nak berada dalam keadaan cantik sahaja. Jadi waktu ni mereka berdua terus melarikan diri, ya. Dan waktu tu jugalah baru Kose ni sedar kalau Gilda tu merupakan alien Barossa juga, ya. Dan ini pada Zat agak unik, ya, sebab biasanya Zat tahu alien Barossa ni dia banyak jantan. Yang ni baru jumpa yang betina punya, ya. Kose dan Ayumu teruslah pergi ke ruangan yang menempatkan Zargon tu tadi untuk menyelamatkan Sorato. Dan waktu ni Kose ni terus summon ketiga-tiga Meteor Kaiju dia tu untuk membantu dia. Dan Meteor Kaiju milik Kose ni walaupun kecil, power mat. Dia boleh belasah alien Barossa yang jauh lebih besar daripada dia tu dengan macam tu je. Dia menggunakan Vaginus, Trigeron dan juga Rekines, ya. Dan Rekines ni Zat memang sangat suka sebab akhirnya kemampuan daripada telekinesis itu diperlihatkan dengan begitu baik sekali, ya. Apabila dia mengawal tubuh Barossa tu untuk menyerang Barossa itu sendiri, ya. Dan waktu ni Gilda telah pun datang dan waktu ni barulah kita tahu hubungan di antara Gilda dan juga Zargon tu apa. Rupanya mereka berdua ni adik-beradik. Dan dekat sini berlakulah pergaduhan adik-beradik, ya, yang jauh lebih kasar, ya, semestinya. Dan Ayuma ni menggunakan kesempatan yang ada tu untuk menukarkan semula Kose dan Sorato yang menjadi kecil tadi tu menjadi besar balik dengan menggunakan dada micronizer. Melihatkan mereka berdua yang dah hampir melarikan diri tu, Barossa ni pun kejarlah mereka. Dan disebabkan dia rasa macam dah tak ada pilihan lain, jadi dia pun menggunakanlah sisik daripada butterfly morpho untuk dia menjadi besar. Buat korang yang tak tahu, butterfly morpho tu sebenarnya berasal daripada siri Ultra Q, ya. Yang mana sama seperti dekat dalam episod ni, dia punya sisik tu pun digunakan untuk membesarkan saiz sesuatu benda. Jadi waktu tu Kose ni melarikan diri lah. Dan secara tak sengaja dia telah pun menjatuhkan ketiga-tiga Meteor Kaiju dia tu dan sekaligus membuatkan mereka marah. Sorato akhirnya pun berubahlah menjadi Ultraman Omega untuk berhadapan dengan alien Barossa Zargon ni tadi. Pertarungan akhirnya pun terjadi, ya, dan waktu ni kita boleh diperlihatkan dengan pertarungan dan macam mana kelicikan Barossa ni sewaktu bertarung, ya. Cuma dia punya kelicikan tu memang boleh buat kita rasa gelak lah. Dan dalam masa yang sama juga dia telah pun panggil satu senjata yang merupakan milik daripada Onion yang pernah muncul dalam salah satu siri Ultraman Leo. Dengan menggunakan Onion punya club tu, dia berjayalah membantai dan menangkis semua serangan Omega. Bahkan juga dengan sekali pukulan, dia berjaya mencampakkan Ultraman Omega tu berbatu-batu jauhnya. Dan melihatkan keadaan tu, Kose ni teruslah sama Rekines untuk membantu. Dan dekat sini kita pun diperlihatkanlah dengan perkembangan daripada cara Kose menggunakan Kaiju ni. Dia mula-mula gunakan Rekines untuk menggunakan kuasa telekinetik dan berjaya menahan serangan daripada alien Barossa. Lepas tu dia guna pula Trigeron untuk menjatuhkan alien Barossa tadi tu. Dan yang paling menariknya itu adalah apabila alien Barossa ni terkena pukulan dia sendirilah. Bila kita tengok scene tu, Izzat memang rasa nak tergelak betul lah. Dan akhir sekali dia menggunakan Vaginus. Dan waktu ni Vaginus ni menggunakan kuasa daripada elemen api untuk menyebabkan serangan daripada Barossa tu yang sedang memegang klub milik Onion tu menjadi panas. Tak hanya itu saja, tapi rupa-rupanya Vaginus ni pun mampu juga untuk menghasilkan kuasa daripada elemen lain, ya. Dan elemen yang digunakan kali ini adalah elemen peti. Yang mana dia terus memusahkan diri dia tu untuk dia ni menghasilkan awan dan terus menyambar peti. Nak dijadikan cerita waktu tu dia tengah pegang pula kelab tu dan kelab tu dibuat daripada besi. Memang terkena badan dia tu memang habis hangus terus alien Barossa tu. Ini memang satu pertarungan cukup kelakar, ya. Apatah lagi bila Omega tu tercampak tu memang kelakar lah. Diperlihatkan kaki dia buat tu terkeluar daripada tanah tu. Memang kelakar. Ultraman Omega terus menggunakan dia punya Vaginus Armor untuk dia ni menyambung kembali pertarungan, ya. Dan waktu ni dia telah pun menggunakan jurus daripada Vaginus Helmet Inferno untuk mencampakkan alien Barossa tu. Dan akhir sekali tu dia nak menggunakanlah jurus Vaginus Helmet Quadrants untuk menghabiskan alien Barossa. Tetapi dihalang oleh Gilda ni. Dan Gilda ni menyatakan walaupun abang dia ni biadab dan kasar, tapi dia merupakan abang kesayangan dia yang ke-9992, ya. Dan waktu tu jugalah
ibu mereka telah pun datang dan ibu dia tahulah apa yang sebenarnya yang terjadi. Yang mana mak kepada Ellen Barossa ni mengatakan kalau niat daripada dua ahli ni adalah untuk membawa kembali manusia untuk dipelihara dan jadi macam haiwan peliharaan pula ya. Tapi dia kata mereka tu tak boleh dipelihara ya. Walaupun Gilda tu dah berjanji akan menjaga mereka dengan baik, mak dia tetap tak benarkan. Dan waktu ni kita boleh nampaklah kalau Kose ni hampir kehabisan tenaga untuk menggunakan meteor kaiju dia tu. Dan waktu tu mereka mengatakanlah, ibu dia ni mengatakan kalau walaupun dia ditakdirkan binasa, manusia akan bahagia di kalangan mereka sendiri. Dan disebabkan tu dia teruslah bawa dua orang anak dia tadi untuk balik. Dan yang kelakarnya tu adalah bila Zargon mengatakan kalau dia masih nak lagi figure yang lain ya. Itu memang macam budak kecil sangatlah yang tak dapat mainan yang dia nak kan. Dan waktu ni pertarungan akhirnya selesai. Dan pada keesokan harinya Sora tu memujilah Kose ni kerana dia punya keupayaan untuk menggunakan meteor kaiju tu dengan lebih efisien. Kata Kose, bila dia berubah menjadi kecil tu, dia semakin faham apa perasaan yang dialami oleh 3 meteor kaiju tu tadi. Dan Ayumu telah pun datang ke situ dan dia membawakan pakaian pangeran daripada Kose tu tadilah. Dan dia kata nampak elok pada Kose tu pakai. Jadi lebih baik dia hantar ke Dobby daripada terus kotor. Dan dia meminta Kose ni untuk pakai kalau mereka pergi ke karaoke lain kali ya. Sorato telah pun mengesan kehadiran daripada Ellen Barossa. Dan mereka telah pun datang ke Gurang Tayo tu untuk memohon maaf ke atas kesilapan yang mereka telah lakukan semua ni. Dan mereka ni telah pun berjanji untuk tidak mengulangi insiden tersebut ya. Dan waktu ni sebelum mereka tu tinggalkan bumi, mereka tu sempatlah memberikan makanan yang berupa dumplings daripada buah mandalin untuk dinikmati oleh mereka bertiga. Dan waktu ni dia sempat jugalah cakap kalau kongsilah dengan kekasih hati kamu tu, yang mana dia ni telah pun salah faham di antara hubungan Kose dan juga Ayumu ya. Jadi dia ni pun balik semula ke universe mereka dengan menggunakan serpihan daripada Bolton ya. Dan waktu ni bila Kose itu nampak benda tu, dan akhirnya mereka telah pun kembali semula ke planet asal mereka. Serato telah pun melihat hadiah yang dibagi dan waktu ini dia mengatakan kalau itu adalah makanan yang sedap. Tapi sayangnya makanan tersebut tidak boleh dinikmati oleh Ayumu dan juga Kose. Dan episod pun berakhir. Dan dekat bahagian ending credit ini, kita diperlihatkanlah sikit dengan dia punya extended scene ya. Jadi itulah dia ya episod ke-18 daripada siri Ultraman Omega. Satu episod yang memang sungguh menarik untuk Izzat. Dan Izzat lagi suka lah episod ni sebab episod ni lebih komedi. Dan Izzat pun suka jugalah sebab Kiyotaka Taguchi telah pun kembali ya. Kalau macam episod sebelum ni dia macam agak dark, agak gloomy. Yang ni dia lebih cerah, komedi dan tak terlalu serius sangat ya kalau nak dibandingkan dengan episod sebelum ni. Izzat memang sangat suka episod ni. Dan Izzat rasa mungkin Izzat akan tengok episod ni lagi sekali lah nanti. Okay, benda yang Izzat suka daripada episod ni of course lah daripada segi dia punya penggunaan kamera dia ya. Penggunaan kamera dia memang sangat cantik. Mengingatkan Izzat pada Akioji Soji punya camera works ya. Sebabnya kalau korang nak tahu Akioji Soji ni dah berkhidmat daripada zaman Ultraman Showa lagi. Tapi dia dah pun meninggal dunia dan agak disayangkan lah sebab pada Izzat dia mampu untuk membuat siri Ultraman itu menjadi lebih menarik dan boleh dihargai daripada sudut sinematografi dia. Sinematografi dia memang bukan yang biasa-biasa lah orang pakai. Memang ada sentuhan Akioji Soji lah bila Izzat tengok dia punya camera works dia tu. Dia punya angle kamera pun cantik. Dan satu lagi Izzat suka jugalah dengan dia punya visual ya. Visual sewaktu pertarungan cantik dan Izzat memang sangat suka. Dan Izzat juga sangat suka bila mereka ni menunjukkan perspektif kepada Kose dan juga Sorato yang menjadi kecil ni. Dia punya penggambaran dia tu dibuat dengan sangat baik dan sikit sebanyak mengingatkan Izzat pada scene dekat dalam cerita The Boys lah. Hampir mengingatkan Izzat pada cerita lain contoh macam Honey I Shrunk the Kids, tapi lebih dekat dengan siri The Boys lah walaupun The Boys tu agak 18 tahun ke atas kan. Jadi ada satu scene tu yang mengingatkan Izzat pada tu lah bila mereka ni menjadi kecil. Dia punya pengambilan gambar tu memang sangat cantik dan Izzat memang sangat suka dengan shot-shot yang ada dekat cerita ni. Selain daripada tu, benda lain yang Izzat suka adalah sebabnya kita ni telah pun mendapatkan lagi personality daripada Ellen Barossa ni ya. Sebab sebenarnya kita selalu diperlihatkan kalau Ellen Barossa ni selalu digambarkan sebagai satu alien yang memang sangat jahat dan sangat licik. Sehingga ni akhirnya mereka ni akan dihapuskan oleh pejuang-pejuang ataupun perwira-wira Ultra ni lah. Tapi dekat sini kita ni diberikan satu lagi lapisan kalau mereka ni tak adalah 100% jahat. Cuma dah perang dengan mereka macam tu kan, nak buat macam mana.
Dan dekat sini pun kita diperlihatkan dengan ending yang berbeza, yang mana kebanyakan alien Barossa yang sebelum ni mati kan. Tapi dekat sini hidup daripada awal sampai lahir. Siap berdamai lagi. Itu yang buatkan Izzat rasa macam, oh special jugalah treatment Kiyotaka Taguchi terhadap alien Barossa ni. Sekurang-kurangnya kita boleh nampak sisi manusiawi daripada karakter alien Barossa ni. Selain daripada tu, of course lah, bila kita melihat kemunculan alien Barossa ni, kita mestilah mengharapkan kemunculan daripada Ultraman Z. Tapi sayang Ultraman Z tak muncul walaupun satu saat sekalipun. Dimension pun tak ada ya. Tapi saya rasa lebih menarik kalau dia tu dimension ya. Mungkin lebih menarik dan kita boleh faham lah kenapa mereka ni boleh mengenal Ultra. Tapi tak apalah, dah pernah pun jadi selama ni. So kalau tak ada dekat sini pun tak apalah. Tapi yang Izzat peliknya, adakah ini merupakan alien Barossa yang sama ya? Sebab daripada jumlah memang agak berkurang lah kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni. Cumanya macam Izzat cakap tadi lah, dia orang tu tak bagi reference kepada Ultraman Z sikit pun untuk menjustifikasi kalau ini merupakan alien Barossa yang sama ya. Tapi anggap je lah ini adalah alien Barossa yang sama sebab dia punya bilangan tu masih lagi berkurang ya. Kan semua sekali ada 10,000 dan dekat sini ada 9,992 kan. So Izzat rasa itu adalah benda yang menarik. Tapi kalau dia boleh bagi hint pada Ultraman Z tu, mungkin lagi okey lah. Seperti yang Izzat pernah ceritakan dekat dalam salah satu video Izzat sebelum ni, di episod kedepannya tu kita akan diperlihatkan dengan kemunculan seorang kanak-kanak yang memang sangat berminat untuk menjadi seorang pengarah tokusatsu ya. Dan dekat episod kedepannya pun kita akan diperlihatkan kemunculan daripada Bagrigon, serta kita juga akan diperlihatkanlah dengan satu kristal yang akan menyebabkan kemunculan daripada Bagrigon nanti. Episod kedepannya pun masih lagi diarahkan oleh Kiyotaka Taguchi dan kita telah pun mendapatkan satu signature shot daripada Kiyotaka Taguchi yang mana dia menggunakan backlight ya. Ada juga kemunculan daripada Virginus ya, dan Virginus kat sini dia akan menggunakan kuasa daripada elemen tanah pula. So Izzat rasa itu sajalah kot yang Izzat nak bercakap tentang episod ke-18 daripada siri Ultraman Omega. Serta episod yang memang cukup menghiburkan dan Izzat memang sangat suggest korang untuk tonton episod ni dekat channel Suburaya. Dan tak hanya itu saja, kita telah pun mendapatkan dubbing bahasa Inggeris daripada Ultraman Omega ya, dan telah pun ditayangkan episod 1 sebelum ni. So kalau kau nak tengok semua siri Ultraman tu, make sure kau pergi ke channel Suburaya. So kalau kau dah tengok episod ke-18 ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye. 眺めているだけでよかったのに